Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam sinar ilmu di utara. InsyaAllah saya Muhammad Farhan Hakimi bin Umar Faruq akan menerangkan berkaitan dengan teori kontraktivisme. Sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, saya nak tanya, pernahkah kamu semua merasakan bosan ketika belajar di dalam kelas? Ya, bagi saya itu adalah satu pengalaman yang semua pernah rasa sebab itu adalah pembelajaran secara tradisional. Jadi macam manakah kita nak ubah pembelajaran yang bosan kepada pembelajaran yang interaktif, iaitu menggunakan teori kontraktivisme dalam dunia pendidikan. Kalau kita lihat, teori kontraktivisme ni merupakan satu pendekatan pembelajaran yang menekankan bahawa murid perlu membina pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan persekitaran. Teori ini juga menolak beberapa pandangan bahawa pembelajaran adalah sekadar penerimaan pasif maklumat daripada guru ataupun buku. Ini maknanya pembelajaran secara tradisional lah, iaitu hanya berpusatkan guru. Jadi kalau kita lihat dalam teori kontraktivisme ni, terdapat dua tokoh yang utama seperti James Piaget dan Lev Vygotsky. Yang pertama, kalau kita lihat, James Piaget ni dia menyatakan bahawa kanak-kanak ni ataupun murid-murid ni dia membina pengetahuan melalui pengalaman dan proses kognitif mereka. Maknanya pengalaman sangat penting dalam pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Manakala dari sudut Lev Vygotsky menekankan peranan interaksi sosial dan budaya dalam pembelajaran. Ini penting dalam penguasaan bahasa dalam kalangan murid. Jadi, apakah ciri-ciri kontraktivisme? Yang pertama ialah pembelajaran berasaskan pengalaman. Murid akan lebih memahami sesuatu apabila mereka mengalaminya sendiri. Sebagai contoh, dalam subjek sains, mereka akan melakukan beberapa eksperimen. Jadi dalam eksperimen tersebut, mereka terpaksa melakukan secara kendiri dan dibantu oleh guru untuk membimbing mereka supaya eksperimen itu berjalan secara lancar dan mencapai objektif. Apabila mencapai objektif, mereka akan mendapat ataupun memahami sesuatu konsep sains tersebut. Yang kedua, interaksi sosial penting. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. Maknanya di sini ialah interaksi antara murid dan guru ataupun murid dan murid. Ya, kalau kita ambil contoh murid dan guru, saya rasa itu adalah perkara yang biasa. Dan murid inilah yang lebih penting sebenarnya supaya mereka lebih mempunyai satu kerjasama serta penguasaan bahasa yang begitu baik. Dan ini juga akan menyumbang kepada pembelajaran secara kooperatif. Yang ketiga ialah guru sebagai fasilitator. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, guru membimbing, iaitu guru berperanan bukan sahaja penyampaian ilmu untuk menyampaikan ilmu, tetapi sebagai pembimbing untuk membimbing murid-murid ini untuk mencapai objektif pembelajaran dengan baik. Dan yang seterusnya ialah murid dapat membina makna sendiri. Maknanya di sini, murid tidak sekadar menerima maklumat tetapi perlu menghubungkan dengan pengalaman sedia ada. Dan yang terakhir, kita ada pembelajaran bersifat aktif. Seperti yang kita tahu, ciri-ciri teori kontraktivisme ni, dia akan memberikan ataupun merubah cara pembelajaran yang lebih interaktif, iaitu yang lebih menarik lah. Murid akan digalakkan meneroka, bertanya dan berfikir secara kritikal, iaitu kita akan bagi murid ni belajar secara aktif dan berkumpulan untuk mereka lebih memahami lah. Apabila mereka belajar secara berseorangan, berkemungkinan mereka kalau tak faham, mereka mungkin akan mengabaikannya. Jadi, apakah implikasi dalam pendidikan? Yang pertama, pengajaran secara kooperatif.
iaitu murid akan bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah pembelajaran berbentuk projek ataupun PBL. Murid akan menjalankan eksperimen ataupun kajian lapangan atau tugasan yang memerlukan penerokaan sendiri. Ini adalah mereka punya cara untuk mereka memahami dalam dunia sebenar. Dan yang ketiga ialah bimbingan dalam bentuk scaffolding, di mana guru memberi panduan dan sokongan kepada murid sehingga mereka boleh berdikari. Dan yang terakhir ialah menekankan konteks sebenar. Ini adalah amat penting. Pembelajaran dikaitkan dengan situasi nyata agar lebih bermakna, agar murid ini dapat merasai dan memahami secara holistik. Jadi, kesimpulannya, teori kontraktivisme membantu meningkatkan kreativiti, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah, menjadikannya asas penting dalam pendidikan moden pada hari ini. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.